Mengapa kita hadir hari ini? Kita bersama hampir 232 pelabur-pelabur daripada beberapa syarikat hadir pada hari ini, yang mana pelabur-pelabur yang kita wakili ini telah rugi mencecah ke 80 juta ringgit. 232 pelabur, dan jumlah keseluruhan kerugian yang kita berjaya rekodkan adalah mencecah anggaran ke 80 juta. Untuk maklumat rakan-rakan, ini adalah satu skim pelaburan yang dipanggil IRPS, Islamic Redeemable Preference Share. Namanya bagus, Islamic. Malangnya syarikat-syarikat ini telah menawarkan pelaburan yang kami semua syaki bahawa pelaburan-pelaburan yang mereka tawarkan merupakan pelaburan palsu. Apakah modus operandi pelaburan ini? Syarikat-syarikat ini menggunakan ejen-ejen pemasaran. Beberapa ejen syarikat pemasaran telah memasarkan dan mempromosi tawaran pelaburan IRPS yang patuh syariah. Bermaksud ketiga-tiga syarikat ini mendapat surat syariah compliant. Nampak? Syariah compliant. Ketiga-tiga syarikat ni ada sijil pematuhan syariah. Bukan itu saja, mereka telah menghantar serah dokumen yang dipanggil Information Memorandum, IM, yang mana dokumen ini telah dihantar serah kepada Suruhanjaya Security. Bermakna bangunan di belakang kita ni dia terima serahan Information Memo. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah kerana pelabur-pelabur yang melabur ni sebenarnya telah salah faham. Mereka menganggap bahawa pelaburan mereka telah diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Untuk maklumat rakan-rakan media semua, terdapat perbezaan di antara kelulusan prospektus dan hantar serah Information Memo. Hantar serah Information Memo ini adalah kategori pelaburan yang hanya dibenarkan kepada pelabur-pelabur yang sophisticated. Apakah pelabur-pelabur sophisticated? Pelabur-pelabur sophisticated adalah pelabur-pelabur profesional, bukan pelabur awam, yang melabur dengan jumlah yang besar, RM250,000, dan mempunyai net worth asset berjumlah RM3 juta. Maknanya ni orang-orang kaya lah. Orang kaya yang sepatutnya mereka menggunakan khidmat peguam, auditor untuk mengkaji pelaburan ni. Tetapi malangnya terdapat di kalangan pelabur-pelabur yang mengadu kepada kami, mengatakan bahawa mereka sebenarnya bukan pelabur-pelabur sophisticated. Mereka adalah pelabur-pelabur awam, retail investor, yang seharusnya sekiranya mana-mana syarikat untuk membuat tawaran itu sepatutnya tawaran yang dipanggil tawaran awam, public offering, yang mana mereka seharusnya bukan menghantar serah Information Memo, tetapi menghantar serah atau mendapat kelulusan dokumen yang dipanggil prospektus. Jadi apa yang kita nak ceritakan begini, bahawa pelabur-pelabur telah mengesyaki bahawa mereka telah ditipu. Mereka telah membuat laporan kepada Polis Diraja Malaysia, dan mereka telah mendapat keputusan report yang berbeza-beza. Terdapat pengadu-pengadu yang mendapat keputusan report Seksyen 420 jenayah tipu. Terdapat pengadu-pengadu yang mendapat keputusan report ROR, Refer Other Report, kepada report yang telah diklasifikasi Seksyen 420 tipu. Dan terdapat pelabur-pelabur yang dirujuk lain agensi seperti Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Oleh sebab itu pada hari ini kita hadir disebabkan pengadu-pengadu telah dirujuk, sebahagian daripada pengadu-pengadu telah dirujuk kepada agensi yang dipanggil Suruhanjaya Security. Maka kita hadir untuk menyerahkan aduan-aduan kami kepada Suruhanjaya Security. Berapa ramai initial person yang bukan sophisticated? Data yang kita dapat ni sebenarnya sebahagian boleh dikatakan more than 60% yang non-sophisticated. Ada
adakah MHO akan ambil tindakan kepada Datuk Seri Mahathir ataupun mensucikan? Ini soalan yang tengah viral di tengah netizen. Ada dakwaan-dakwaan mengatakan bahawa MHO mensucikan Datuk Seri Mahathir. Datuk Seri Mahathir pun ada belakang ni sebenarnya. Ada depan. Saya maklumkan sebenarnya nombor satu, kalaulah kita mensucikan Datuk Seri Mahathir, di semua laporan-laporan yang ada ni, termasuk PDRM dan juga SC, kita sendiri MHO draft nama ada Datuk Seri Mahathir. Jadi kalau dakwaan-dakwaan tu merupakan dakwaan yang tidak benar lah. Kita sebenarnya tidak mempunyai keupayaan untuk menentukan siapa yang salah, siapa tak ada salah. Itu adalah kuasa bahagian siasatan, kuasa pendakwaan dan kuasa mahkamah. Cuma jika ada sebarang maklumat-maklumat, kita masukkan di dalam laporan kita. Cuma tajuk dia hari ini mungkin Datuk Seri Mahathir datang, mungkin dia sebagai salah satu daripada orang yang nak mengadu jugalah, sebab dia mengatakan bahawa dia juga kehilangan wang. Jadi dakwaan mengata kita mensucikan dia tu merupakan dakwaan yang tidak punya asas, kerana nombor poin yang paling penting, kita lah pihak yang memasukkan nama Datuk Seri Mahathir dalam semua aduan rasmi, bukan aduan Facebook. Aduan rasmi kepada PDRM dan juga Suruhanjaya Security. Boleh tanya pengadu-pengadu yang ada, betul tak betul? Betul. Okey, ada soalan lagi? Selain pada 32 orang ni, ada lagi tak pengadu-pengadu yang senarai dalam ini? Sebenarnya untuk sepengetahuan kita, itu kena tanya Datuk Seri Mahathir sendirilah, sebab dia yang mempromosi. Kalau maklumat yang saya dapat, terdapat ribuan. Ada lagi ribuan lagi pelabur-pelabur yang mungkin belum membuat aduan. Datanya yang tepat saya tak pasti, mungkin boleh tanya pada syarikat dan juga Datuk Seri Mahathir sebab dia yang membuat promosi ni. Okey. Okey, tu ada pihak yang katakan MHO tak buat kerja untuk kes syarikat Berhad yang menawarkan pre-IPO ni. Dan berkaitan hartanah ataupun tanah luar. Itu sebenarnya untuk maklumat kita sebelum ni, kes berkenaan dia melibatkan sebuah syarikat Berhad. Dia tawarkan saham biasa. Tetapi saham biasa tu dia tawar lebih 50 orang. Jadi kita syak itu merupakan satu tawaran awam yang tidak mendapat kelulusan prospektus. Apabila kita membuat laporan polis, dia telah datang berunding dengan kita. Dia bersetuju untuk buat bayaran dan dia pun memberikan jadual bayaran-bayaran. Tetapi malangnya dia baru bayar satu kali yang 500. Jadi disebabkan dia bayar satu kali, kemudian saya percaya dia bayar kali kedua lagi kan 500. Kita pengadu-pengadu yang saya wakili tak berpuas hati. Jadi kita akan meneruskan aduan kita kepada Suruhanjaya Security pada 20 hari bulan. Atau kes tu 20 hari bulan. Jadi dakwaan di dalam pihak berkenaan yang mengatakan kita tidak membuat kerja untuk kes tu tidak benar. Sebenarnya pada waktu kita pause kejap kerana ada rundingan untuk bayar. Cuma rundingan tu dia dah berjanji, dia dah bagi surat, tapi dia tak patuhi, maka kita teruskan tindakan kita seterusnya pada 20 hari bulan ni, Mei ke SC.